Ramai yang tanya, kenapa tak boleh buat pembelian secara online? Kakak abang tahu tak, kita setiap hari terima chat banyak. Okay, so tak dapat nak respon satu-satu dan kita buat masa ni hanya terima pembelian secara walk-in sahaja. Kalau nak rasa happy-happy, nak konsult lama sikit, kakak abang boleh datang pada hari weekdays macam customer kita ni. InsyaAllah dapat konsult dengan lebih tenang. Tapi dia faham, untuk weekdays ni bukan semua orang free weekend kan. Sebab itulah kalau kakak abang datang weekend memang special. Okay, so nak datang weekend pun boleh, tak ada masalah. Nak datang weekdays pun boleh, tak ada masalah. Okay, insyaAllah Gallery Dians yang baru ni memang selesa sebab lebih luas, lebih pengalaman eksklusif dan kalau nak bawa anak-anak tak ada masalah dah. Jangan risau dah. Sebab apa? Galeri lama dan perhatikan ramai yang bawa anak tak dapat nak fokus, nak konsult dengan tim seller. Anak-anak kadang-kadang meragam, tiba-tiba lari langgar dinding. Tapi insyaAllah dekat sini tak, sebab kita dah sediakan kids area dekat sebelah sana. So ada playground, semula ada toys. So anak-anak insyaAllah boleh leka main. Mak ayah boleh leka shopping insyaAllah. Okay, so jangan tersalah alamat sebab kita dah berpindah ke Dian Signature Business Esteem Park Kelang. Okay, so type je dekat Waze Dian Signature HQ, bukan type Dian Signature. Nanti tersalah sebab tu Dian banyak kali remind sebab ada yang tersasut ke galeri sana dah kena patah balik susah. Betul tak? Okay, so nak cari dekat mana? Dian Signature HQ. Penuhi rumah dengan kalimah apa-apa Allah nombor 1.